Kepada yang mencari rumah dekat area Melaka Tengah, okey, saya ada satu berita baik untuk korang. Saya dekat satu projek perumahan baru. Okey, lokasi projek perumahan ini terletak dekat Pendama Bukit Lintang Melaka, di berhampiran dengan air molek dan juga kawasan Duyung. Okey, semua rumah dekat sini adalah rumah jenis teres satu tingkat dan berstatus MCL Rizab Melayu. Okey, dekat sini ada dua jenis keluasan rumah, 22x66 dan 22x70. Jom saya bawakan korang tengok dekat bahagian dalam rumah ni. Okey, yang ni adalah type B, saiz dia 22x66 kaki. So korang boleh tengok dekat bahagian parking dia boleh memuatkan 2 biji kereta. Lebar dia 22 kaki tau. Dan dekat bahagian kiri dengan kanan dah siap ada tembok batu penuh lah. Daripada sini sampai dekat sini. Dan korang juga akan dapat point untuk auto gate ada dekat sini. Okey, jom saya tunjuk dekat bahagian dalam. Assalamualaikum. Okey, ini adalah bahagian untuk ruang tamu dia. So korang tengok dia punya layout adalah L shape. So bahagian ruang tamu terpisah dengan bahagian dapur lah. So dekat rumah ni dia ada 4 bilik tidur dan 2 bilik air. Yang ni adalah bilik utama dia, master bedroom. Dekat bilik utama macam biasa ada satu bilik air lah. So bila korang keluar je bilik utama, bilik air nombor 2 berada dekat bahagian tengah yang macam ni. Yang ni pula bilik nombor 2. Korang boleh tengok dia bersiling tinggi, sama juga dengan bilik nombor 3 pun bersiling tinggi juga. Dan last sekali, ini adalah bilik yang last sekali, bilik yang nombor 4 lah, bilik yang terakhir untuk rumah ni. Okey, dan ni adalah bahagian ruang makan dan bahagian dapur. So rumah ni dah fully extend, so korang boleh nampak dia punya bahagian ruang makan dan bahagian dapur dia agak luas. Sebab rumah ni dah santak habis lah sampai dekat bahagian belakang. Okey, harga rumah ni bermula daripada RM310,000. Pekerja swasta, kerajaan dan berniaga boleh apply. Untuk semak kelaikan, korang boleh tekan link dekat bio saya.